Alright, dengar sini pemilik Nissan kereta Nissan dengar sini. Ni kali ke berapa dah ni saya jumpa masalah macam ni geng. Semalam pun ada kereta datang tukar magnet kelas je bermasalah kan. Bila kita buka tengok magnet kelas tu satu hal lah yang saya terkejut dengan fan belt dia. Sampai tak ada gigi tau. Jadi kali ni datang untuk servis, untuk Nissan ni datang untuk servis pun macam gini dia punya fan belt. Maknanya benda ni kalau kata rosak reput macam gini, tak ada gigi sekalipun, dia tak ada warning bagi kita. Tak ada bunyi, tak ada warning lah. Jalan okey je, sedar-sedar putus. So saya nak bagi tahu kepada korang yang mana kata ada pakai Nissan, korang ingat balik last bila korang tukar ni. Kalau kata lama sangat korang tak tukar, boleh datang ke KG Speed Auto Garage. Nanti kita tukar fan belt korang kan. Kita check dulu. Kalau kata reput macam gini, kita tukar. Ni. Ini kalau putus bahaya kan. Sebab benda ni dia pusing water pump, alternator, dia pusing aircon. So maknanya benda tu satu aircon tak sejuk, okey boleh terima lagi. Yang tak boleh terimanya pusingan alternator tak jalan, bateri akan jadi rosak dan kita akan breakdown. Lagi satu bahaya kepada enjin, water pump. Water pump tak pusing, air tak boleh nak buat pusingan, dia akan overheat sampai melibatkan head kereta korang tu tak boleh guna pakai dah. Hati-hati geng, kerana fan belt ni saja. Yang mana kata nak datang sini check, boleh datang ke KG Speed Auto Garage yang terletak di Sungai Jelok Kajang. Kita akan pastikan keadaan kereta korang selamat balik kampung. Alright, ini yang eloknya. Dia straight macam ni geng. Dah macam ni tak elok. Ini saya dah tukar untuk Almira. Sekarang ni saya nak tukar kepada Grand Livina. Sama juga kes, tak ada bunyi, tapi fan belt dia dah retak, reput. Dan ini Grand Livina, sama juga geng. Nampak? Okay, alright, sampai sini saja geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.